aku ada hadiah special untuk korang. Untuk baby. Untuk korang. Wow! Behind the scene ni guys. Dengan kaki lipat guys. Siapa kaki lipat? Lamin. Ni jom. Hi guys, welcome back to the channel. Habis kan kita orang susah kan. Saya tahu saya tak akan kena reject. Alright guys, korang bersama saya Anik Bagani kat sini. Jadi setelah lama sangat dah saya tak buat konten, jadi hari ni adalah konten yang saya nak buat guys. Sebelum kita sambung lah kita punya konten ni, kita kena diambil dulu seseorang ni, 3 orang dekat airport. Jadi korang nak tahu siapa, korang tunggu je konten ni. And konten ni pun kita tak tahu nak bagi tajuk apa. Tapi korang kena santai lah, tengok je lah kan. Takkanlah korang select kak. Kalau aku tak buat konten, tanya time aku buat konten tak ada orang tengok. Manusia. Okay, jadi sekarang ni saya on the way airport. And saya nak ambil kita orang punya penguat. Kita orang punya penguat. Korang, kalau korang nak tahu tu siapa, korang kena stay tune dulu. Aku macam ni nak cakap, aku tak sabar sebenarnya tunggu diorang ni datang. And finally diorang dah sampai. Jadi saya kena ambil lah. Awal sikit saya tu keluar nak ambil ni. Terlampau apa cakap, excited. Lama sangat dah tak jumpa diorang. Jadi jom lah kita pergi dulu. Kita tanya diorang apa semua makan ke belum. Sebab yelah, diorang ni jenis tak makan pagi. Ni dah pukul 12 lebih lah. Let's go to the airport. A few moments later. Akhirnya kita sampai juga. Ya, benar sekali. Jangan nak cakap macam-macam. Rajuk pula. Rajuk kan? Batu api. Disebabkan aku lambat datang. Aku bukan sengaja lambat tau. Minta maaf sangat sebab kerja. Busy sangat kan. Aku ada hadiah special untuk korang. Untuk baby. Untuk korang. Wow! Apa bila lagi kita QR. Wow. Beg tu untuk apa? Oh, bukan barang ibu. Bukan barang ibu lah. Aku buat mama make up. Bella, beg dah sampai. Hujan semua dah. Kita orang hujan daki gunung apa semua. Dengan beg ni. Naik perahu. Apa benda kau? Kau nak apa? Kita kat airport tadi. Aku tak pegang lah. Aku tak pegang. Biar dulu. Dia tidur. Jangan dibangun. Lama molek saya di airport tadi. Aku nunggu. Okey. Tak sabar ni. Rela tu cepat. Rasa menipu. Belum tak? Sabar lah Fira. Fira ni memang mojo lah. Aku sempat pergi PMV hari tu, kau tahu tak? Semata-mata untuk beli ni. Wow. 1, 2, 3. Ada buka. Bukan itu awak untuk papa. Papa kena tutup mata tu. First time ni aku dapat hadiah ni. First time ke? Betul ke ni? Tutup mata, jangan tipu Bukan first time tu ke? Saya surat. Bukan. Tak pernah saya surat apa Wait a minute. Dia punya apa tu? Tak apalah, untuk masa depan anak. Yalah. Photostat IC tak nak? Photostat IC tak nak? Garansi dan abadi. Okay. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimaklumkan bahawa Iskandar ada anak. Muhammad Iskandar Ibrahim adalah keluarga nombor 1 angkat Nara Iskandar. Tak pernah saya surat apa tutup mata tau. Dia batu api kerja. Jangan. Fira aku tak percaya. Nanti dia buka. Kanda datang ke saya surat je tak buat apa-apa tau. Jangan akak kena sign je kau. Tutup mata. Boleh. Kejap, tutup mata. Tutup mata je. Jangan ingat kan. Sabarlah. Sabar. Kan mudah kita kena seru-seru. Siapa kau? Tak apa-apa, jangan bagi tahu bang. Jangan bagi tahu apa. Bawa dulu. Masya Allah.
Oh. Lagi dia. Bapak dia yang happy. Okay, first kali. First Dapat mata kali. untuk ni dulu. Baby dulu. Baby dulu. 1, 2, 3. 3. Ni untuk baby. Baby buka mata tak? Wah. Untuk baby. Baby tak buka mata. Ni baby ni, bukan baby ni. Oh. Okey. Buka dah mata tu. Buka, boleh buka dah, boleh buka dah. Okey, sabar, tutup mata balik. Wow. Thank you. Okay, tutup mata, tutup mata. Depan. Kita buka dua-dua sekejap lagi. Abang. 1, 2, 3. Buka mata dua-dua. Wah. Okey, yang ni untuk siapa? Yang mes ni untuk Ani. Wow. Yang Mes, ha? LV ni untuk Fira. Yang untuk Fira ni yang untuk Fira ni dia macam limited edition punya botol. So buka lah. Ya ke? Ya. Buka lah. Ibu pun tak tengok tiba. Ya. Excited. Duduk kat luar kan. Kerana LV kau tu lah aku duduk kat kaki 5 kat sekolah. Kan? Tu video tak ada. Takut nak buka. Tengok. Saya. Ya Allah, rezeki Terima nak. kasih akak. Thank you. Jangan Amna. nak buka ibu. Buka lah nak. Tahu Ani pun tak nak buka pun mahal. Yeah. Yang suka select je. Sebab apa Pak? Diorang adik yang baik, adik-adik yang baik. Dua-dua ni baik. Diorang susah senang sama dengan Nela Pak. Kenalah try bau dia merah sedap ni bau tu. Ya, sedap. Kalau bila pergi LV cakap motor tu dah tak ada dah. Ya, limited edition. Satu je ni lah. Ini last. Serius tau. Sumpah. Masa dia tak ada. Hermes nak. Ini limited edition. Hermes. Otak tu tangan kena dibuang tu. Ambil gambar balik ni. Hermes tu. Ayah cakap baju apa? Ayah cakap baju apa? Ada yang angkat. Oh, kenapa dia terus tak mengaku ayah angkat Oh, Hermes Wow. Ni ayah angkat. Ni. Yang mana? Tu mau daddy macam ni lah. Mana nak buka ni? Daddy muda kan? Ni makin lama makin sedap. Muda makin sedap. Daddy muda. Sedap gila. Oh, betul daddy lah. Ni apa daddy bau susu. Bau susu. Bau susu asam. Tiga dapat hadiah. Ini sebenarnya kita buat apa ziarah kasih sayang ni nak. Macam bersamamu je. Tak ada, ibu cakap dengan Along tadi dekat flight kan. Ibu pergi ziarah, ibu bawa hamper je biasa-biasa. Kau pergi ziarah bawa hamper. Hermes je dengan Nomi. Gila. Baik dia tak pasal. Sementara tu buka lah tu. Angkat tu dia tak kira Wow. Macam Fira sangatlah botol tu. Dia bau dia ada dekat LV tapi untuk botol ni dia Botol dia tak ada lah. Yes. Dia punya Buat design dulu, lain buat lah. saya dulu. Ni bau apa ni? Bau lah. ASMR. Kenapa Ani punya tak limited? Anik punya Hermes kot. Special. Kau Hermes. Oh, sedapnya bau. Kan. Sedap kan? Tengoklah siapa Buat ibu jealous. Okey, so sekarang ni kita pakaikan untuk Dia dah habis dah ni. Oh. Buat sikit ibu. Okey, sekarang kita pakai untuk baby pula. Okey, baby pula. Oh, baby. Alhamdulillah rezeki. Thank you, Akak. Rezeki anak. Oh, patutlah yang pergi baby. Ya. Ya. Yang Idris Semata-mata. Yang Idris Ya. nak mas Habib tu. Tengok ibu. Bukan Habib, Domek. Oh, Tomek. Okay, so kita unboxing untuk baby pula. Mami nak unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Tak besar pun tapi okeylah untuk baby. Kenapa Terus susah? kat situ. Mana buka dia? Ha, gitu. 1. 2, 3. Wah! Comel. Kita tak Siapa ada nama dia?
comelnya. Kecil pakai geledah. Wah, muat tak ni? Dia gini. Dia boleh Ni boleh adjust lah. Nanti potong lah. Ni akak tak potong pun. Yo, tak nanti kena potong dekat Tommy. Ada receipt tu kena potong kat Tommy. Kena potong kat dia. Boleh potong aja kat dia. Dia tak boleh pakai dekat mami. Tangan Tak, mami. kita orang cat dah. Boleh pergi kat sini juga. Dekat Tommy sini, KB. Alah, tangan Pak Ali. Sangat kecil sangat. Oh, comel lah. Comel. Baru tak nak Kelantan dek. Awak macam ni kena potong. Oh, tak tidur orang dia ni. Potong separuh. Ui, banyak. Separuh kena potong. Tapi Boleh simpan lah, potong kan? simpan Boleh lah. simpan aja. Oh lah comel. Hari ni genap sebulan. Itulah. Happy 1 month. Happy 1 month kan. Adik. Happy 1 month. Buku siapa pun tak tahulah. Tak, belum lagi. Dah Sepah. Baru tidur. Baru tidur. Oh ya? Lagi kita tunggu dia bangun Say thank you. Thank you, Mami. Apa pakai baju ni tak dah kembung. Tu. Panas. Allah jamuknya. Kenapa tak pakai baju? Dia tak nak. Dia tak nak. Budak zaman law ni Budak zaman sekarang. Tak tidur je ni gedung dia. Malam ah. Tengok tangan dia duduk macam ni Dia nak macam tu. Macam tu. Hidung siapa ni? Tahu lah. Dah tarik-tarik dah. Kalau 24 kau perlu. Hari tu kuning dia okey kan? Kejap je. Pakai tu Pakai tu. Sebab ada menjarap tu. Ui, gila ubat tu, paling menjarap. Orang tak tahu tu, yang tahu je tahu kan. Bila bagi orang tak percaya. Siapa tahu? Kalau aku tahu anak aku letak macam tu. Dulu. Apa yang akak suka? Ni mainan. Bila masa aku suka mainan? Akak suka sangat benda tu. Kalau dia suka, aku dah tahu. Aku tahu dah kalau dia suka. Okey, tutup mata. Mainan apa yang aku Sampai tak tidur 3-4 hari. Cepat. pakcik ikut? Tak, tutup. 1, Okey, tutup lah. 2, 3. Suka tak? Kenapa ni sama? Orang tak kabur lagi. Kan veteran lain. Weh, ini daripada Kelantan nampak kat Johor ni. Nampak kat Johor ni. Memang kita orang punya otak akak. Weh, besar gila. Macam mana? Papa cakap. Puan yang buka. Kau. Jom kita main sini. Yang kecil 3 pagi, yang ni sampai subuh. Sampai esok. Yang ni kalau veteran memang perlu main lah. Veteran Ya, veteran. Kau veteran siapa tu kat dia? Aku dah boleh. Ikutlah tak nampak nombor. Tak boleh lagi sikit lagi aku. Tu, papa veteran lah. Nampak. Apa aku? Ibu. Ibu tak pernah main Ibu tea. tak payah pakai spek aku. Tak payah pakai spek Ya, pakai nampak. Tak tahu. Siapa imposter tak tahu. Hei, dahsyat lah. Besar betul tu. Ni, tak balik ni KL ni. Macam mana nak kocok? Macam mana nak com? Ha. Kan? Besar tak ada. Cuba com. Susu gitu aku. Oh, buat gitu tak boleh pak. Kenapa? Tak ni. A few minutes later. Okay guys, jadi kita ada Moira dengan kaki lipat guys. Siapa kaki lipat? Lamin. Mana satu? Lamin sebab marin dia nak gingai. Sampai hari ni tak ada guys. Jadi kita orang enjoy the moment tu. Ambil masa boarding yang dulu tu. Letak sini kan. Okay, tapi tak cukup orang lah. Yang ni je ada dulu. Okay, kita enjoy dulu. Nanti balik KL kita kumpulkan semua. Bonding guys, bonding dia. Jadi kita ada Tia, Sulung, bos apa? Ui, Sulung lah ni Poboira dulu.
Dan ni Boira jadi sulung dulu. Long jadi Boira dulu. Ada 2 kali okey. Cikgu ni. Sudah okey. Behind the scene ni guys. Hey. Wah ni jauh. Okay guys, jadi kita makan untuk makan malam guys. Sulung makan pula lagi ni. Sebab nampak macam British short hair dalam. Cekik British short hair tapi yang macam kacut dengan kapur. Apa ni macam saya kacuk maski. Ini makan untuk sebab kita orang tak rekod tadi makan untuk tengah hari. Sebenarnya makan untuk pagi ibu. Ibu dah sakit tadi, pening kepala, angin sebab tak makan. Tak makan, lambat makan. Lambat makan. Tak makan. Okay, jadi kita makan dulu guys. Tuai rumah okey ke? Tuai rumah tak apa. Tuai rumah yo. Tu rumah tak makan. Tuai rumah. Tak apa tak siap. Tak apa. Alright guys, so saya tak sempat nak rekod tadi masa hantar dorang sebab sebab logak ada laju. Saya drive laju sikit tadi nak pergi hantar dorang airport sebab lambat. Lepas tu sampai airport, dorang cakap dorang dah masuk semua, tak boleh nak keluar balik 9.50. Delay. Lama nak mampus delay ni. Alright, jadi tu dorang semua terima kasih kena datang. Aku lama sangat rindu orang semua. Aku tak sabar nak, bukan tak sabar nak balik KL, aku nak jumpa dorang semua. Semua sekali aku nak ada. Faham tak? Rindu kan? Tadi pun saya nyari-nyari nak nangis kat dapur semua. Harus mandi kok. Nyari. Cuma dia apa ni? Lepas tu tahu-tahu cancel tidur sini. Jadi thank you untuk so much korang yang datang. Korang semua Berubat rindu. Ibu datang. Bonding. Terasa tu pun tak cukup lagi penanya tu. Alipay tak ada. Riz, Aiman Noah. Alipay sakit. Riz call dia hari tadi. Aiman Noah mungkin dia tak online lagi. Taklah maksudnya berkumpul semua lah. OG semua. And thank you akak untuk hadiah. Saya dapat hadiah mahal ni. Saya rasa saya tak pakai. Ni Tommy. Kita orang tak pakai pun tak? Untuk baby apa semua. Kalau akak jumpa kita orang, saya pakai. Saya tak pakai. And thank you. Memang saya pernah cakap tadi, ni first time saya dapat hadiah daripada akak. Sama. And sebelum ni dia pernah, bukan sebelum ni memang banyak kali dia offer. Betul. Nak hadiah apa. Cuma saya bukan bertepek untuk nak hadiah. Bertepek. Tak pernah pun nak fikir sebab dia nak bagi hadiah apa, tak pernah. And kalau dia nak bagi pun saya reject juga. Betul. Jadi ni dibawa katanya nak pujuk lah sebab lambat datang kan. Tapi kita orang faham je agak kerja. Kita okey je. And thank you so much sekali lagi kak. Tak pernah lagi saya dapat. Kita orang tak pernah lagi. Beli sendiri pun tak beli pun. Lambat lagi. Kita orang pakai kaos highlight je. Jadi sampai kat sini je lah konten daripada kali ni. Aku tak nak rekod banyak sangat momen tadi sebab aku nak rasa momen tu. And aku tak nak rekod. Faham tak? Aku memang tak dia nak enjoy the moment lah. Aku nak enjoy ada moment tu. Aku maksudnya, tak nak ada kamera apa semua. Tak nak lah macam kita lepak-lepak ada kamera gini. Itu je lah problem kalau kita orang berkumpul guys. Bukan tak nak buat konten. Bukan dia orang tak okey. Kan hati ni rasa macam nak duduk situ tak nak ada apa-apa kamera. Gitu mostly. Kita orang bonding tu memang betul-betul. Tapi korang pun nak tengok kita bonding kan. Masalah gitu juga. Jadi saya cubalah ambil peluang yang contoh saya ambil sikit-sikit tadi, itulah peluang yang korang boleh tengok sikit-sikit. Tak banyak lah. Alright guys, jadi that's all for today. Kita jumpa di next content. Thank you so much yang support kita semua. And kita jumpa pada next content. And kita jumpa pada next content juga. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And selamat sejahtera kepada semua.